di padang mahsyar. Hadis Nabi kata dalam mutakat hadis. Ulama dengan semua ketua-ketua. Ni kita orang Melayu bila cakap ketua nampak muka Najib lah, muka Anwar. Diri sendiri ketua rumah tangga, anak waktu maghrib main futsal kita tak sedar. Tak habis-habis nak salahkan pemimpin ketua negara. Ketua rumah tangga mana? Takkan rumah kau nak bertudung pun nak suruh Anwar Ibrahim pergi tegur. Baik Anwar kahwin dengan bini kau. Kau jadi apa? Kau jadi suami yang lepak kedai kopi, main golf, tu je tahu. Salah kita lah sebenarnya tuan-tuan. Pasal rumah tangga kita negara jadi huru-hara. Sebab rahmat Allah tergantung. Rumah tangga masalah macam ni, anak tak solat, bini bertelanjang, bini tak tutup aurat, bertabaruj. Raya main mengecun, dah raya macam Deepavali, dah macam Kongsi Facial. Ini Syawal ke Deepavali? Maka rahmat Allah tak turun tuan. Sebab tu Allah uji harga naik, itu naik. Ni semua daripada Allah. Ulama pun kata, hadis pun Nabi kata, apa yang berlaku kat dunia ni bukan sebab pemimpin tu suka-suka. Ini semua keputusan dari langit. Allah masukkan dalam hati pemimpin, tiba-tiba dia naikkan harga. Sebab Allah tengok perangai kita, amalan kita jauh daripada Allah. Lepas Ramadan lagi teruk lagi. Seolah berkeluar penjaga, habis Ramadan. Macam keluar penjaga. Keluar, melepaskan geram. Patut habis Ramadan kita lagi rendah diri, lagi takut. Tak, lepaskan geram nampaknya. Macam kita tak reda Ramadan itu. Macam Ramadan ni satu penjaga untuk kita. Padahal Ramadan ni untuk membentuk akhlak dengan nafsu kita, dapat didik nafsu. Ni tidak. Umum raya je. Waktu tengah takbir raya, meletup-letup dengan pom. Saya duduk rumah saya, habislah Bukit Kepong dah diserang sayang. Kenapa tu bunyi? Macam cerita Bukit Kepong, ingat tak? Bukit Kepong dah diserang.